Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo ilun kena tanggapi pernyataan dun daripada yang nan gonya Sultan Malikul Alam. Gonya adalah pahlawan daripada MPTT. Semoga beliau nyo dirahmati Allah dan diberi umur panjang oleh Allah dan baik jauh daripada hidayah Allah. Jadi lon dengar video adun dalil dalam Al-Quran yang bahawa menyatakan Abu Lahab nyo dikhianati Rasulullah. Nyo hana cerita ni pegah dalam Al-Quran. Paling nak kan tak baik ada ni pegah mano. Mai ilun mano. Ilun nyo kan anu murid Abu Mudi dah ilun nyo kan urang Malim mu tepi tang kusuk nan anu tang kusuk tepi. Jadi ilun mu pegah mano. Jadi menyonyanyan perkara yang pertama sekali ilun kena laki ba'adun Sultan Malikul Alam. Maka bek ni pegah ke dalil dalam Al-Quran ni le. Pakon han ni tayong mentang 4 kitab jauh yang pegah Abu Lahab penaikan kianati Rasulullah. Nyan mentang le pertama tanda yang pun pegah dalil Al-Quran gede. Jino baru lunjuk jawaban nanti tentang dalil Al-Quran tentang Abu Lahab mengkhianati Rasulullah. Lun tentang dro ke le adun Sultan Malikul Alam. Cuba ni pegah video tabah ni baca Al-Quran ke. Bek pegah ke dalil Al-Quran, bek pegah ke hakikat Al-Quran menyota baca kadang han ro. Hana perle je dah tengok tabu ile yang penting tengok tarah betul. Tacok sembahyang betul. Lam sembahyang pasai Fatihah. Nya menda. Maka kadang kita baca dengan auzubillah dengan bismillah duka-duka. Pu tak meruno hakikat Al-Quran. Pu tak terjemah, pu tak tafsir. Ya, mantap kita kitab Jawa menda. Ya, menang kan. Jadi lon hawa ni kalian video draw ke adu Sultan Malikul Alam. Nebut tiga. Baca Al-Quran hana pula multiplo. Wah. Oh. Jik lon simak menyoka betul ini baca Al-Quran baik secara tartil, mutalaah. Wajib ni pilih. Cara haji menyoka betul itu baru lun bi penjelasan.